Ni naik flight pun tak mau pun ya. Rumah duduk dengan you. Rumah perempuan tak. Saya terima macam saya punya cucu dia. Dulu saya punya cucu dia, saya tak ingat lah macam anak Melayu. Kira macam kita punya anak sendiri ya. Kita ingat macam juga. Baby Lia atau lebih dikenali sebagai Lia Kuti merupakan seorang anak Melayu yang dijaga dan dihasuh oleh sebuah keluarga orang India sejak dia berusia 3 bulan di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Pengasuhnya Tiwali Anggamar Raju yang berusia 62 tahun berkata beliau menjaga Baby Lia seperti anaknya sendiri walaupun berbeza agama dan kaum. Beliau juga berkata keluarganya juga menganggap Baby Lia sebagai salah seorang ahli keluarganya sendiri dan akan berbual dalam bahasa Tamil. Tak mau jaga sama dia. Dia kecilnya je dia nangis saja. Lepas tu dia pergi lepas orang yang dia orang tak mau jaga sama dia. Itulah dia punya kawan dia satu sama dia punya dekat. Lepas tu dia yang recommend sama saya, dia tanya, "Aunty, boleh jaga anak dia?" Saya tak boleh. Itu je saya punya rumah anak kecil tak ada langsung. Lihat satu orang saja. Lepas tu saya syok lah anak baby kan. Kata saya boleh jaga. Lepas tu dia main lepas saya punya rumah. Balik kerja dia, mak dia bawa pergi bagi tidur pun dia tak mau. Saja dia kata, "Aunty, Lia nangis, main angkat." Lepas tu dia sini main saja dia tidur. Macam mana? Dia punya mak pun sudah senang hati lah. Mak dia, anak dia baik orang jaga dapat dia. Saya pun tak kisah. Semua orang sayang sama dia. Anak-anak sama semua sayang. Saya punya anak menentu lah, dia jadi macam pak dia. Kalau dia balik kerja, dia pilih sayang sama saya punya menentu. Papa, dia panggil papa, dia pilih sayang. Mak dia pun tak kisah dah, dia antara, kita orang India, dia orang Melayu, saya orang India. Tak kisah. Macam mak sendiri juga dia orang ingat. Dia main menyeja, dia beli barang lah. Barang dapur pun dia beli bagi. Dia beli untuk saya susu. Lia punya susu. Semua dia beli macam-macam dia beli mai bagi saya punya tangan. Saya pun tak kisah sama dia orang duit. Dia orang bagi ini kah, itu saja dia orang bagi kah tu. Beberapa orang tanya saya, you jaga terus ya. Korang lah you jaga duit. Saya tak kisah lah, tak apalah ini saya punya cucu. Saya mau kira duit semua, saya tak kira sama dia. Tambahnya, ibu bapa Baby Lia turut menganggap Tiwali sebagai ibu sendiri dan sanggup membeli barang keperluan untuk rumahnya dan meluangkan masa bersama beliau setiap kali mereka singgah ke rumah Tiwali. Tiwali turut berkata ini merupakan contoh perpaduan yang kita dapat di Malaysia dan harus diteladani semua kerana hanya di Malaysia kita boleh hidup aman dan damai tidak kira bangsa dan agama selain mempelajari adat dan budaya pelbagai bangsa di negara majmuk ini. Selamat menyambut Hari Deepawali kepada seluruh masyarakat kaum India di negara kita. Semoga Deepawali tahun ini akan membawa kebahagiaan kepada semua dan kita harap sebuah negara yang lebih maju, yang lebih baik demi kepentingan seluruh rakyat Malaysia. Sudah tentu kerajaan akan terus meningkatkan tahap sosioekonomi masyarakat kaum India seiring dengan pembangunan negara. Dalam meraihkan sambutan Hari Deepawali, saya berharap anda semua akan memandu dengan cermat supaya sampai ke destinasi masing-masing dengan selamat untuk menyambut Hari Deepawali. Deepawali Narwatagal.